Assalamualaikum. Hai guys. Hari ini merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh semua orang, terutama sekali pelajar SPM tahun 2025, di mana mereka akan mendapatkan putusan SPM bagi tahun 2025. Jadi, hari ini kami akan menemu bual pelajar-pelajar SPM tahun 2025 bersama ibu bapa dan guru-guru SS. Jom ikut kami. Mana daripada 14 kita dapat 50, kita meningkat pada 69 orang. Lulus semua mata pelajaran 134, kita meningkat pada 144 dan GPS meningkat daripada 3.22 pada Baik, bersama dengan saya, Pengetua SMK Sultan Sulaiman. Kita nak tanya pengetua lah beberapa soalan. Boleh pengetua? InsyaAllah. Okey. Jadi, GPS SPM untuk tahun 2025 tercapai tak target? Alhamdulillah, target kita berdasarkan pada teori pada tahun lepas, kita telah menyelesaikan sasaran apa yang disasarkan oleh pihak JPM 2.92. Jadi 2.92 itu dia peningkatan kita mata lah berbanding pada teori. Jadi alhamdulillah kita telah mencapai sasaran 2.92, kita mendapat 2.85 pada tahun ini. Dan 2.85 juga kita melepasi pencapaian SPM pada tahun lepas, kita mendapat 3.32. Jadi kita bersyukurlah dengan pencapaian yang kita dapat hasilkan pada tahun 2023 ini. Alhamdulillah tercapai target. Okey, lepas tu apa pesanan ataupun harapan pengetua untuk pelajar SPM tahun 2026 ini? Jadi saya mengharapkan pelajar-pelajar SPM pada himpunan ini mempunyai saingan supaya mencapai kemenangan yang lebih baik berbanding tahun 2025. Dengan pencapaian 2.85 dan juga 15 orang seri A
termasuk 2 orang pelajar kita yang mencapai straight A+. Jadi kita harap pencapaian pada tahun ini menjadi satu cabaran kepada anak-anak pelajar tahun 2025 supaya bangkit daripada awal untuk mengatasi pencapaian pada tahun 2025. Semoga anak-anak pelajar tahun 2026 dapat memberi kejayaan yang lebih cemerlang pada masa SPM. Baik, tahniah kepada pelajar SPM tahun 2025 dan selamat maju jaya kepada pelajar SPM tahun 2026. Terima kasih Bapak. Baik, sekarang bersama saya ibu kepada pelajar yang berjaya mendapat semua A. Okey, kita nak tanya dia lah beberapa soalan. Boleh Puan? Boleh. Okey, jadi apa perasaan Puan bila dapat tahu keputusan SPM anak Puan? Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur sebab kita tahu macam aunty tahulah macam mana cara dia belajar dan macam mana dia spend masa untuk belajar dan nak balancekan dengan aktiviti-aktiviti lain. So sangat-sangat bersyukur, Alhamdulillah. Baik, kemudian ada tak apa-apa pesanan yang Puan bagi dekat anak Puan semasa dia tengah hadap peperiksaan tu? Pesanan rasanya lebih kepada buat yang terbaik sebab ini adalah penghujung untuk sesi persekolahan dan setiap usaha yang dilakukan pasti akan membuahkan hasil dan percaya kepada tawakal tu ala Allah. Kan orang kata kita usaha dan kita bertawakal. Itulah yang sebaiknya. Alhamdulillah berjaya. Tahniah semua A. Terima kasih Puan. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan salah seorang atlet SS yang telah berjaya mendapat 7A 1B+. Boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, apa perasaan abang bila dapat result tadi? Perasaan saya gembira sebab saya pun dah expect result saya gitu. Tu. Okey, macam mana abang boleh manage sukan abang dengan akademik? Untuk manage sukan dengan akademik ni kena pandai bagi masa lah. Contoh kalau siang tu training, malam tu study lah. Okey, thank you.